Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pada kali ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Rizwan bin Zuraidi, Nur Iwana binti Abdul Wahab Adil dan Farhan Atila binti Asmadi akan mempersembahkan dapatan temu bual seorang guru cemerlang melandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG bagi tugasan dua penghasilan produk berkumpulan bagi kod khusus EDUP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pensyarah kami iaitu Dr. Ma'ali bin Abidi Ghani dan kita akan ke seterusnya. Jadi saya akan ceritakan serba sedikit tentang FPK dan FPG. Guru merupakan nadi utama dalam sistem pendidikan negara yang berperanan membentuk modal insan berkualiti untuk pembangunan bangsa dan negara. Seorang guru cemerlang bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu, malah menjadi pembimbing yang membentuk sahsiah dan kepribadian pelajar agar seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan kata lain, pembentukan murid secara holistik, keseluruhan. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad 2019, pendidikan bukan sekadar menimba ilmu, tetapi membentuk insan yang mampu berfikir, berakhlak dan menyumbang kepada masyarakat. Kata-kata ini menegaskan bahawa peranan guru bukan hanya dalam aspek akademik, tetapi turut meliputi pembangunan moral dan nilai kemanusiaan. Oleh itu, konsep guru cemerlang hendaklah berlandaskan dua tonggak utama pendidikan negara, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Falsafah ini menjadi panduan komprehensif kepada guru untuk melaksanakan tanggungjawab dengan penuh profesionalisme dan integriti ke arah melahirkan generasi berilmu, bertanggungjawab, berdaya saing, berakhlak dalam menghadapi cabaran dunia moden. Ini merupakan guru cemerlang yang kami temuduga. Jadi ini merupakan latar belakang ringkas. Nama beliau adalah Azaman bin Zakaria, lahir pada 17 Januari 1971. Beliau berasal dari Kampung Talak Cabang 4, Tumpat, Kelantan. Jawatannya ialah guru bahasa Melayu. Sekolah pertama beliau adalah di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu dan sekolah terkini iaitu Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Baiklah, ini merupakan bukti temu bual saya bersama Cikgu Azaman. Baiklah, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan bergerak ke perkaitan temu bual dengan FPK dan FPG. Jadi, tunggu apa lagi? Jom. Untuk aspek pertama ialah latar belakang peribadi. Latar belakang peribadi Cikgu Azaman ialah beliau berasal dari keluarga yang sederhana di kawasan luar bandar iaitu Tumpat. Ayahnya bekerja sebagai penanam padi dan tukang rumah. Ibunya pula merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Beliau membesar dalam suasana kampung yang sederhana dan dikelilingi sawah padi. Saya masih ingat kata-kata beliau bahawasanya setiap hari jalan kehidupan beliau adalah sawah pagi, sekolah. Sawah pagi, sekolah. Maksudnya, pada waktu pagi beliau akan ke sekolah dan pada waktu petang beliau akan menolong ayahnya bercucuk tanah sawah padi ataupun menjaga ternakan iaitu seekor lembu. Sejak kecil telah dididik dengan nilai kerja keras, tanggungjawab dan kesederhanaan hidup. Beliau juga pernah membantu bapa di hal-hal padi dan melakukan kerja sambilan seperti menjaga lembu untuk menampung kos pengajian. Menjadi seorang yang berdikari, berdisiplin dan mempunyai empati terhadap kesusahan orang lain. Berdasarkan latar belakang pribadi, berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dari aspek rohani dan emosi ialah hidup beliau yang menekankan keikhlasan dan amanah. Contohnya, walaupun hidup susah, beliau tetap berusaha membantu ibu bapa di sawah padi tanpa mengeluh. Ini menonjolkan sifat sabar dan reda yang selaras dengan pembangunan rohani. Seterusnya, dalam aspek jasmani, kerja di sawah padi dan menjaga lembu memupuk ketahanan fizikal dan semangat daya juang. Seiring dengan matlamat FBK untuk melahirkan individu cergas dan berdikari. Dari aspek intelek pula, walaupun latar hidup sederhana, beliau berazam untuk melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Contohnya, beliau sanggup bekerja sambilan demi yuran pengajian. Dengan ini, itu menggambarkan tekad memperkembangkan potensi intelek. Dari aspek sosial,
Pengalaman hidup di kampung menjadikannya prihatin terhadap murid yang miskin dan lemah dalam pelajaran. Beliau sering bantu murid secara individu, contohnya memanggil murid ke bilik guru untuk sematkan karangan. Ini menunjukkan kasih sayang dan perpaduan insan yang ditekankan dalam FPK. Jadi kesemua ini akan ditunjukkan oleh rakan-rakan saya sekejap saja lagi. Seterusnya ialah berkaitan dengan falsafah pendidikan guru FPG. FPG menegaskan bahawa guru perlu berpekerti mulia, progresif dan saintifik serta menjamin pembangunan individu dan masyarakat. Bagi nilai guru berpekerti mulia, didikan ibu bapa yang menekankan Cikgu Azaman dalam sikap kejujuran dan amanah menjadikannya guru yang ikhlas dalam mendidik. Contohnya, beliau sering berkata, "Nawaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala," menunjukkan beliau mempunyai niat mendidik dengan keikhlasan. Seterusnya, guru progresif dan inovatif. Walaupun beliau datang dari latar kampung, beliau sentiasa berinovasi dalam PDPC. Contohnya, mencipta acuan karangan bagi membantu murid menulis karangan dengan lebih baik, selaras dengan prinsip guru kreatif dan saintifik. Saya ingat bahawasanya beliau berkata, asbab musabab saya mencipta acuan karangan ialah kerana kini murid-murid naik ke tingkatan 4 dengan kosong. Istilah kosong tu bermaksud tiada PMR dan tiada PD3. Jadi beliau berkata bahawasanya murid sekarang tidak mahir dalam menulis karangan, dalam memperkembangkan idea-idea karangan dalam penulisan mereka. Jadi, beliau mencipta acuan karangan ini sedikit sebanyak dapat membantu murid-murid dalam mencipta karangan supaya mendapat markah yang baik dan tinggi. Okey, untuk aspek guru menjaga kepentingan murid. Pengalaman hidup susah menjadikan beliau empati terhadap pelajar yang lemah. Contohnya, beliau memberi perhatian tambahan kepada pelajar kurang cemerlang hingga cemerlang mencapai keputusan setanding kelas hadapan. Masa yang diambil untuk beliau memanggil pelajar yang lemah ni adalah pada 7 pagi hingga 7.40 pagi. Ini merupakan waktu di mana kami pelajar asrama, saya selaku bekas pelajar sekolah menengah sains Tengku Muhammad Faris Petra, pada waktu ini kami dengan izin roll call pada waktu pagi. Jadi pelajar tersebut tidak menghadiri perhimpunan pagi itu dan terus ke bilik guru bersama Cikgu Azaman untuk membuat karangan. Bagi nilai guru sebagai pembina masyarakat, latar hidup kampung mendorongnya untuk kembali berbakti kepada masyarakat Dua Bandar melalui pendidikan. Ini sejalan dengan FPG yang menekankan guru berperanan membina masyarakat yang berilmu dan bertanggungjawab. Seterusnya, latar belakang pendidikan Cikgu Azaman bin Zakaria. Pada tahun 1991, beliau mendaftar di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi dan tamat pengajian pada tahun 1995. Selepas itu, pada tahun 1996, beliau menyambung pengajian di IPG Raja Melewa dalam program KPLI iaitu Kursus Perguruan Lepasan Ijazah selama 1 tahun. Pada 6 Januari 1997, beliau lapor diri sebagai guru di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu Sabah yang merupakan posting pertama beliau bersama 10 orang guru baru yang lain. Pada tahun 1997 hingga Jun 2002, beliau berkhidmat di SMS Lahad Datu selama hampir 5 tahun 6 bulan. Pada Jun 2002, beliau pindah ke SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kelantan dan mula mengajar subjek Bahasa Melayu. Pada tahun 2000 hingga 2025, beliau berkhidmat di SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra selama 23 tahun sehingga kini iaitu tahun 2025. Beliau telah mencapai banyak kejayaan dalam akademik terutamanya keputusan SPM. Tahun 2025 ini juga menandakan 28 tahun perkhidmatan beliau sebagai seorang guru. Semasa menempuh alam pendidikan, Cikgu Azaman menunjukkan nilai dan semangat yang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Dilahirkan dalam keluarga petani yang serba sederhana, beliau berusaha gigih untuk mengubah nasib diri dan keluarga melalui pendidikan. Pengorbanan besar seperti menjual lembu demi membiayai yuran pendaftaran di UKM pada tahun 1991 mencerminkan usaha membangunkan potensi diri secara menyeluruh yang sejajar dengan matlamat FPK untuk melahirkan
insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pemilihan bidang psikologi membuktikan kecenderungan beliau terhadap perkembangan sahsiah dan pemikiran manusia. Beliau memilih menyambung KPLI di IPG Raja Melewa pada tahun 1996. Pilihan ini dibuat atas dasar tanggungjawab untuk membantu keluarga dan masyarakat, mencerminkan ciri guru berpekerti mulia dan komited seperti dalam FPG. Sikap ikhlas, berilmu dan berprinsip ini selari dengan ciri guru yang menjunjung aspirasi negara melalui pendidikan. Sepanjang 28 tahun dalam dunia pendidikan, Cikgu Azaman telah menunjukkan amalan profesional dan nilai keguruan yang mencerminkan FPK dan FPG. Bermula di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu, kemudian berpindah ke SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra sejak 2002 hingga kini, beliau berpegang kepada prinsip mendidik murid agar cemerlang dan menjadi insan berguna selari dengan FPK yang menekankan pembentukan insan harmonis dan berakhlak mulia. Beliau turut menunjukkan sifat guru progresif dan inovatif seperti digariskan dalam FPG. Antaranya ialah penghasilan acuan karangan untuk membantu murid lemah menulis dengan lebih tersusun dan mencapai markah tinggi. Komitmen beliau terserlah apabila berjaya membimbing pelajar kelas hujung hingga setanding dengan prestasi kelas harapan. Ini membuktikan semangat guru yang tidak berputus asa dan menjadikan kejayaan murid sebagai misi utama sejajar dengan FPG. Seterusnya, pengiktirafan Cikgu Azaman bin Zakaria sebagai guru cemerlang. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ABC sebanyak 3 kali iaitu pada tahun 2001, 2008 dan 2018. Penganugerahan ini merupakan pengiktirafan terhadap integriti, komitmen dan kualiti kerja beliau yang konsisten dalam mendidik pelajar. Ia mencerminkan usaha berterusan dalam membangunkan insan yang berilmu, berakhlak dan menyumbang kepada masyarakat sejajar dengan objektif FPK. Selain itu, beliau turut diiktiraf sebagai guru cemerlang bermula dari grade DG44 hingga DG48, hasil pencapaian dan inovasi yang signifikan dalam bidang pengajaran. Antaranya termasuklah penghasilan inovasi acuan karangan yang membantu pelajar meningkatkan prestasi dalam subjek Bahasa Melayu, terutama pelajar dari kelas hujung. Ini menepati ciri guru reflektif, kreatif dan berdaya cipta seperti yang digariskan dalam FPG. Ini merupakan satu amalan pendidikan holistik yang dituntut oleh FPK. Seterusnya, anugerah yang diterima oleh Cikgu Azaman bin Zakaria. Yang pertama ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC iaitu pada tahun 2001, 2008 dan 2018. Yang kedua, anugerah yang diterima oleh beliau ialah Anugerah Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari grade DG44 ke DG48. Dan yang terakhir sekali ialah pengiktirafan atas inovasi PDP yang dilakukan oleh beliau iaitu Inovasi Acuan Karangan. Seterusnya kita akan lihat aspirasi dan dorongan kerjaya cikgu yang kami temu bual. Berdasarkan hasil temu bual, cikgu mengatakan bahawa sejak kecil, cikgu sebenarnya tak terfikir pun nak jadi seorang guru. Masa sekolah rendah dulu, cita-citanya nak jadi petani moden sebab hidupnya memang dekat dengan sawah padi dan kerja kampung. Tapi bila masuk sekolah menengah, semangat nak bantu ibu bapa tu makin kuat. Waktu tu ramai orang kampung bercita-cita nak kerja kerajaan sebab jaminan masa depannya lebih baik. Jadi cikgu nekat untuk terus belajar supaya boleh bantu keluarga cikgu. Pada tahun 1991, cikgu dapat masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan psikologi. Tapi nak daftar masa tu bukan mudah. Bayaran pendaftarannya sebanyak RM900 sampai cikgu sanggup jual lembu semata-mata nak cukupkan duit pendaftaran tersebut. Lepas tamat belajar pada tahun 1995, cikgu sepatutnya lapor diri sebagai konselor di Pusat Serenti Tampoi Johor. Tapi beliau menukar haluannya, mohon KPLI di Institut Pendidikan Guru Raja Melewar pada tahun 1996 sebab masa tu memang dah nekat nak jadi guru. Dan sejak tu, perjalanan sebagai seorang pendidik pun bermula.
Cikgu berkhidmat tanpa henti selama 28 tahun dan sampai hari ini aspirasi beliau tetap sama, iaitu nak tengok anak muridnya berjaya, khususnya dalam subjek Bahasa Melayu. Bagi cikgu, kalau pelajar boleh capai A tambah atau A, itulah hadiah yang paling bermakna sepanjang hidupnya sebagai seorang pendidik. Seterusnya kita akan lihat pengalaman signifikan dan pandangan guru. Cikgu mula berkhidmat pada 6 Januari 1997 di Sekolah Menengah Sains Lahad Datu bersama 11 orang rakan guru lain. Selepas 5 tahun di sana, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Sains Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan dan terus kekal di situ sampailah sekarang. Sepanjang hampir 3 dekad dalam dunia pendidikan, pelbagai pengalaman berharga telah dilalui. Salah satunya ialah kejayaan beliau mengajar 2 kelas hujung tetapi mampu menghasilkan keputusan SPM setanding dengan kelas hadapan. Untuk bantu pelajar lemah menulis karangan, cikgu telah hasilkan satu inovasi yang dinamakan sebagai acuan karangan. Melalui acuan ini, pelajar lebih mudah nak susun idea dan bina ayat dengan jelas. Bagi cikgu, kalau pelajar tak faham, guru kena cari cara yang pelajar boleh faham. Bukanlah harapkan satu cara sahaja. Selain itu juga, beliau juga selalu panggil pelajar yang lemah ke bilik guru, minta mereka tulis 2 atau 3 perenggang dan semak terus depan-depan. Cara ini memang berkesan sebab keputusan sekolah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, iaitu pada tahun 2022, CPK Bahasa Melayu ialah 3.5 dan tahun 2023 turun ke 0.33 dan tahun 2024 kekal cemerlang dengan 0.37. Seterusnya atas usaha dan dedikasinya, cikgu pernah terima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2001, 2008 dan 2018. Sekarang beliau berkhidmat sebagai guru cemerlang DG44 hingga DG48. Bagi cikgu, jadi guru bukanlah sekadar mengajar isi pelajaran sahaja, tapi membentuk manusia. Katanya, guru mestilah banyak ilmu sebab budak zaman sekarang ni lagi laju daripada kita. Teknologi pun semakin canggih. Cikgu juga tekankan pentingnya integriti dan komitmen. Katanya, guru dulu balik lewat sebab siapkan kerja murid. Tapi sekarang, ramai guru muda tunggu depan mesin punch card 5 minit sebelum sebalik. Pesan cikgu, guru mestilah amanah, jujur dan menepati masa. Yang paling penting sekali iaitu niatkan segalanya kerana Allah. Mengajar bukanlah untuk ganjaran tapi untuk bantu murid ini berjaya, bantu keluarga mereka dan akhirnya bantu negara. Daripada temu bual kami bersama cikgu, kami belajar bahawa kejayaan seorang guru tak datang sekelip mata. Ia hasil daripada usaha yang berterusan, keikhlasan dalam mendidik dan kesungguhan untuk lihat anak murid berjaya. Cikgu ni bermula dari kehidupan kampung yang biasa, tapi semangatnya untuk bantu keluarga dan mendidik anak bangsa menjadikan beliau ni seorang guru cemerlang yang dihormati. Kisah beliau tunjukkan bahawa bila kita buat sesuatu dengan niat yang betul, bekerja dengan jujur dan ada komitmen tinggi, kita juga boleh jadi guru yang cemerlang. Harapan cikgu dan kami semua ialah agar generasi guru muda terus bawa semangat ni, kita haruslah menanamkan dalam diri kita bahawa mendidik ni bukanlah sekadar untuk hasil atau keputusan, tapi untuk melahirkan manusia yang berilmu, berakhlak dan juga berguna kepada masyarakat. Daripada temu bual kami bersama